Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan spaghetti aglio olio. Yang ni Najah punya mukbang, tapi Najah mukbang yang pizza lain, yang carbonara dengan yang apa yang ada tu? Tak ingat lah. Tapi yang merah lah yang hari tu. Lupa pula nama dia. Lepas tu topping dia Najah ada sosis pedas. Sos pedas. Gitulah. Lepas tu macam biasa ada salad, biar hijau-hijau sikit. Sebab ni dah merah, kuning, lepas tu hijau macam tu. So kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jumlah kita mula. Bismillah. Amin. So, jumlah kita mula rasa. Basah-basah tak lagi korang. Baru masak ni. Panas-panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sosis. Manis-manis pedas. Mana lagi sedap yang ketiga perisa yang kita pernah makan? Yang sedap carbonara. Yang sedap sebab dia macam creamy, lepas tu pekat lah. Kalau yang ni rasanya macam mana? Rasanya dia aglio olio lah. Sedap makan dengan sos pedas. Ni Najah buat 5 paket tau. Tak tahu lah boleh habis ke tak, sebab nampak macam banyak gila tau. Waktu nak rebus dia tu, dia punya spaghetti ni cetek je tau, kecil ni je. Tapi bila dah rebus, banyak pula jadi. Spaghetti ni lembut tau korang. Dia punya spaghetti tu halus je. Pedas sosis ni.
Tapi sedap sebab dia ada rasa manis-manis macam tu. Spaghetti ni kan dia rasa macam lain dengan yang Malaysia punya tau. Yang ni yang Indon punya. Dia spaghetti ni dia rasa macam lembek lah. Dia lembek lah, bila makan tu langsung hancur kan. Dia tak macam spaghetti yang Malaysia punya yang buat tu, yang buat sendiri tu. Najwa agak kurang suka ya. Mungkin kena dengan tekak orang Indon, tapi tak kena dengan tekak Najwa. Macam tu. Kau banyak-banyak rasa kenyang pula. So Najwa tak boleh nak habiskan sebab tak kena dengan tekak Najwa. Lepas tu ada lebih. Nanti Najwa bagi adik Najwa rasa lah kena ke tak dengan tekak dia. Nanti tengok je lah. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah memang kenyang gila. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam ya.